Di SMK Sultan Tajul Arifin, bersama kita langkah pasti. Ibu bapa di sisi, memberi inspirasi, menetapkan target kejayaan menanti. Bersama kita capai impian. Bahagia Encik Muhammad Sajidi PIBG. Lepas bismillah, berkukuhkan tautan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan yang boleh melemahkan semangat kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, memudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, satukanlah hati-hati kami dalam mencapai matlamat yang telah dirancang, agar setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya dan diberkati oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah usaha ini sebagai amal jariah yang memberi manfaat berpanjangan kepada anak-anak, keluarga, masyarakat dan negara. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah atas penganjuran program yang sangat bermakna ini. Program ini bukan sekadar untuk kita melafaz janji, tetapi satu komitmen yang besar untuk masa depan anak-anak semua. Anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, SPM bukanlah sekadar peperiksaan, ia adalah penentu hala tuju hidup anda semua. Kejayaan tidak akan datang dengan mudah, tapi dengan usaha, disiplin dan doa yang berterusan. Stop. Ya. Dan juga kita akan buat majlis penetapan target. Begitu juga dengan adanya pendaftaran awal untuk calon-calon SPM pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak didik sekalian, calon-calon SPM bagi tahun 2026 ini merupakan calon permulaan bagi satu rancangan pendidikan Malaysia bermula 2026 ini sehingga 2035. Ya. Jadi anak-anak, tuan-tuan merupakan calon pertama bagi tempoh visi dan misi Kementerian Pendidikan. Untuk makluman semua ya. Untuk mengikuti setiap program kecemerlangan yang telah diaturkan oleh pihak sekolah dalam merencanakan kejayaan kami. Kami juga berikrar, kami berjanji Memberi inspirasi kepada calon-calon menetapkan target kejayaan. Dijil Pelajaran Malaysia tahun 2026 dengan penuh rasa tanggungjawab Kita capai impian dan keinsafan, berikrar dan berjanji kita yakin. Sistem sokongan, panduan cemerlang, maju bersama kita akan menang. Setiap usaha, setiap doa disokong keluarga, motivasi berganda.